Okay, hari ni training load ada dalam 12 kg dekat Berembun. Let's go. Sekarang dah pukul 9. Penat Okay lah. Lambai. Okay. Hilang. Naik. Hah? Bukan Dapat 2 game. Dua km. Oh no. Lambat lah. Okay, dah basah kasut. Keluar lalu sungai. Malah nak minta batu-batu. Kan Daman? Sombong ke? Sombong tu. Okay, sungai tadi. Kita ni atas. Yeah. Gambar. Aduh, asal jangan selamat. Cheese. Tolak tau. Sampai mana? Okay, sekarang aku bawa beg kecil. Aku yang bawa. Nak training. Sangkut. Okay, macam mana jalan tu? Main laju dapat air. Tadi kan dapat air. Okay, dah sampai dekat Gua Kambing. Bek. Kambing. Tak gitu pergi sana. Turun. Tunggu tak apa lagi kan? Tak boleh dah. Tinggi. Dah mungkin dah tak kencang. Dah bawa beg dah. Lagi. Dah start naik, menaik. Macam timing bola lah. Tu sampai atas sana. Lama. Pegang tali. Dia sampai puncak dah. Dia sampai puncak. Naik lagi. Dengan motor Akem ni. Batas. Nak naik. Mana? Dah 49 km. Lagi 250 km. 250 meter lagi. Sikit lagi. Dah barai ni. Dah lama tak training. Recovery dari 52 km pun belum lagi. Jom lah. Okay, nampak sangat jam kita orang betul. Ni 5 km. Ni 5 km. So, our jump is a true. Ni menaik ni. Kuasa dia merah.
Dah sampai 5.16. Oh, ramai ya, mari lah. Tiga, dua, satu. Hai. So ni second time kita naik puncak Gunung Berembun. Kita naik dengan Im on the camera. Buat apa bagi tu. Ha tu. Owner baik. Bawa kita orang di sini. Dah lah unexpected last minute. Tiba-tiba tahu-tahu sampai sini. Dah tu je dah cakap bye bye. Okay, perjalanan kita nak pergi Crash Site. Dengan cerita dalam sejam sampai 12 suku dah. So, kata-kata Sifu dia kata 15 minit. Buat apa-apa pun tetap Sifu. Ih, goyang-goyang buat nak. 15 minit. Paling parah dia. Sejam. Nak buat load ni. On the way ke Crash Site. Tak tahu berapa jauh dan tak tahu berapa lama. Tengok kat TikTok dalam sejam. First view tu. Ni kita orang teruskan perjalanan dari viewpoint tadi. View belah kiri ni tak nampak. Pukul 1 dah. Oh my god. Oh. Okay, ni akan naik 64 EG. Belum kita 4 EG. Wah, naik. Lagi sekm. Sekilo. Mana barai? Kita kena kuat sebab kita nak naik cus. Nak naik cus. Ayah. Okay guys, kita nak sampai macam tu Crash Site. Aduh, tingginya. Nak pakai set ni last pacak yang dia sampai. Sekarang dah 6.7 km, 3 jam 40 minit. EG 900. Apa aku nak cakap tadi? Sekarang sikit lagi nak pukul 1. 5 minit lagi, 4 minit. Nampak. Mana almost there. Dah sampai. You are almost there. Ni gaung baik. Oh yeah. Sikit lagi nak sampai. Kapal terbang. Okay, nak dah sampai dah. Sikit lagi. Tak tahulah abang tu betul ke tak cakap. Dia kata atas tu. Yes. Okay, dah sampai. Let's go. Aduh. Dah sampai kapal terbang. Ni apa sepehan je? Tu bawa dia lah. Kalau nak Dek lah. Kalau nak pergi ke terbang tu kena ambil tiket tu. Tiket Sama-sama. Okay. Kau cari nama kau kat signboard ni. Kau ada nama kau ni. Crash Site nak turun dia. Allahu Akbar. Okay, kita meneruskan ekspedisi kita mencari kapal terbang yang hilang. Adakah mayat dapat dijumpai? Let's go. Nyampahnya lah Naning. Okay guys, kita dah sampai. Nep, dah sampai Nep. Sepehan kapal terbang. Sepehan kapal terbang. Tapi kau terbang dah rosak. Terbang dah rosak. Hilang. Aduh. Dah sampai sepehan. Depan lagi ada lagi. Kita explore mencari badan kapal terbang. Lepas tu dia buruk lah. Dia buruk. Dia tinggal tapak dia jadi buruk. Yang bukan-bukan lah. Sejak-sejak duduk pelih ni.
Panas sangat sana. Tu lah. Dah gelegak lah otak dia. Kau tak nak masuk. Kita dah sampai. Gunung Tak boleh main seorang. Telapak Biru. Ni lah body. Tak dah muak. Body. Tahu padi. Alah. Tu di dalam kapal terbang. Macam ni lah. Ni dalam. Dari mana? Dulu tu dari mana? Kalau laju lah. Dah laju kan. Kita terambul. Di sini. Tepi dia, body dia. Tadi sayap dekat sana tadi. Jauh sana sayap ni. Terpot apa mana? Dari kapal terbang nak naik balik. Gila ni lah. Ui. Ini adalah Bukit Scam. Nampak view. Bukit tak tahu viewpoint. Ni dah sampai dah, lagi 800 meter nak sampai peak. Peak apa? Berembun. Okay, bye bye. Sekarang dah pukul apa tadi? Pukul apa tu? Oh, 2.30 dah. Pukul 2.30. Bye bye. Okay, lagi 400 meter nak sampai ke peak Berembun. Lepas ni lah 400 meter. Sekarang dah 10.8. Aku buat kerja apa ni? Training load dekat Berembun. Ayo kita realisasikan. Nak balik ni. Ni dah sampai. Nak sampai dah lagi 200 meter rasanya ke 150. Ni menurun. Masuk rasanya naik balik kot tu atas tu. Tak pasti lah. Tengok nanti macam mana. Okay. Kita nak sampai. Kenapa dia belok? Dah sampai. 11 km. 11 km. 11 km. Dah balik. Sekarang dah berapa jam Sekarang dah pukul 3. Pegang pukul 3. Hampir sampai. Bye bye. Okay. Okay. Okay guys, kita dah habis ekspedisi kita dengan catatan 16 km dan dengan EG 1002. Bawa habis 5.45 bawa ke lautan. Sebab kita rugi crash site. Jauh mat. Bye bye.